Rasanya ini adalah kali pertama kami mencari western food di Shah Alam. Jadi, sampailah kami ke West Plate Factory. Buka menu, terus order. Appetizer kami, avocado nachos. Pas, sedap. Ini dahsyat. Kami berempat, jadi terus order Naughty Fatty Plate. Nama macam ejek saya je. Dalam sini ada 16 jenis makanan. Kami malas nak pilih, pusing, cucuk je. Kena apa, makan apa. Rasanya platter ini cukup makan 5 orang. Gila besar portionnya. Kualiti dalam sini semuanya bagus-bagus. Ini gearbox kambing masak merah. Ingatkan je ada gearbox. Tak tahu kambing pun ada. Ini dia punya gravy memang sedap kayangan. So impressive. Ipin senyap-senyap order ini sebab dia kata tak pernah jumpa roti John Salmon selama ini. And it was good. Black spaghetti ini biasanya dari Squid Ink. Rasanya serasi dengan buttermilk. Ditambah pula dengan seekor sotong besar fresh. Memang sedap lagi berbaloi. Kami menutup tirai dengan banana split. Tapi saya lebih suka panggil ini banana boat. Ini selalu membawa kenangan dulu-dulu. Sebab semasa kami kecil, banana split dianggap sebagai kemewahan. Akhir kata, makanan sini sedap. Harga pun berpatutan. Kena pada kualiti makanan.